Ada banyak booth kat sana dan jualan makanan apa semua. Kereta, motor, bas apa semua tak boleh lalu, melainkan basikal, skateboard dan kasut roda macam tu je untuk orang berjalan. Oh, Malaysia. Yeah. Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Kita jadi orang rakyat biasa yang tak ada maklumat, jadi kita bersama-sama jual. Tok-tok kami dekat sana. Tak dibenarkan kami bawa tok-tok ataupun apa-apa masuk ke depan tu. So kami kena jalan kaki. Kalau hari biasa kat sini tok-tok motor apa semua boleh lalu ikut jalan ni. Tengok sini. Sedap tau, yang tu adalah siput. Ramai sangat orang. Ada skrin besar malam ni. Nampak tak dia buat macam bentuk masjid tu. Dia buat macam masjid lah. Ada banyak booth kat sana dan jualan makanan apa semua dan tengah atas. Jalan ni ditutup. Dia tak benarkan apa, kereta, motor, bas apa semua tak boleh lalu, melainkan basikal, skateboard dan kasut roda macam tu je untuk orang berjalan. Sepanjang 3 km ni ditutup dan ada macam-macam jualan, macam-macam pertunjukan. Itu dia. Saya tak perlu explain, so abang dah explain habis semua. Memang crowded kat sini. Tempat mana ada persembahan mesti orang ramai. Okey, berapa kali dah abang datang ke apa? Panggil apa, night walk? Street walk. Dah kali ke-7. Kali ke-7 dah. So kita jalan sampai depan. Tu dia ada apa tu, silat ke apa tu? Dia macam ada tayangan. Oh, Malaysia. Dia. Betul lah. Turis Malaysia lah aku. Jadi ini daripada program daripada Malaysia jugalah ni. Patutlah daripada jauh nampak macam ada kubah tu. Kubah kan, nampak macam masjid. Ada belca tengok tu. Banyak anjing kat sini. Okey, saya nak pergi ke arah Royal Palace. Kat sini ramai juga buat konten, YouTubers buat konten untuk social media, dan memang konten dia orang lagi dahsyat. Dia orang main challenge, lepas tu bagi duit. Nampak tak? Kan depan tu, tengok tu. Dia orang suka interview macam tu tau. Kena pergi sebelah sungai jap nak tengok. Nak beli makanan tunjuk ke anda pun dah kenyang dah. Makan banyak, tak banyak sangat tadi. Tak lapar sangat. Makan sikit dah kenyang. Tengok depan tu.
Sungai Mekong. Sungai Mekong sebelah sini, sebelah sana. Sebelah sana Royal Palace, Taman Royal Palace. Dan orang jalan-jalan tengah sini. Dia jual lumpcok tau. Lumpcok tu adalah favourite saya. Dia macam laksa versi Kemboja. Cuma masalahnya tak halal. Kita kena cari tempat mana yang orang pakai tudung. Dan yalah macam tu lah, baru kita boleh beli kat Kemboja. Kita pergi sebelah sana kejap, ada apa? Kalau anda datang ke sini waktu pagi memang kosong. Kat sinilah tempat ada burung. Banyak burung merpati kan. Saya ada buat video juga. Pakai tudung Islam lah tu. Oh, dia orang main game. Dia orang main cara macam, dan ni permainan orang kampung. Kat Malaysia pun ada juga kot. Tahu kan permainan tu? Orang panggil apa dalam bahasa Melayu? Cuba komen sikit. Kat Kemboja pun main juga. Biasa perempuan yang main benda ni. Laki tadi yang lompat tu pun laki lembut. Kat sini kan, depan saya ni, kalau waktu pagi kan banyak burung merpati. Datang sini beli je kacang ke apa kan. Lepas tu kita baling dekat angin. Lepas tu burung akan makan. Burung merpati banyak sangat. Saya ada buat video, boleh tonton dekat sini. Ada ditutup jalan kat belakang tu.